Muka badut putih. Dia pakai topi hari jadi. Rambutnya macam ni. Muka badut putih. Dia pakai topi hari jadi. Rambutnya macam ni. Ada hidung merah yang kalau dipicit akan keluar bunyi han. Han han. Ada hidung merah yang kalau dipicit akan keluar bunyi han. Han han. Kamu ada gambar dia? Tunjuklah. Ni dia. Kamu ada gambar dia? Tunjuklah. Ni dia. Kenapa kau terkejut sangat? Kenapa kau terkejut sangat? Badut ni makhluk asing yang menakutkan. Menakutkan? Kenapa? Badut ni makhluk asing yang menakutkan. Menakutkan? Kenapa? Tolong, nenek aku kata makhluk ni suka makan budak. Tolong, nenek aku kata makhluk ni suka makan budak. Mana ada? Badut ni bukan makhluk asing. Dia penghibur yang kelakar dan menyeronokkan. Mana ada? Badut ni bukan makhluk asing. Dia penghibur yang kelakar dan menyeronokkan. Tak, dia makhluk asing yang menakutkan. Badut penghibur. Tak, dia makhluk asing yang menakutkan. Badut penghibur. Kalau takut tak payah datang majlis hari jadi aku. Kalau takut tak payah datang majlis hari jadi aku. Pergi? Tak pergi. Pergi? Nak pergi mana? Pergi? Tak pergi. Pergi? Nak pergi mana? Pergi majlis hari jadi Ihsan. Oh, jadi apa masalahnya? Pergi majlis hari jadi Ihsan. Oh, jadi apa masalahnya? Kita orang risau. Ada badut. Kata badut tu makhluk asing menakutkan yang makan budak. Kita orang risau. Ada badut. Kata badut tu makhluk asing menakutkan yang makan budak. Memang takut. Badut akan bawa belon merah dan... Memang takut. Badut akan bawa belon merah dan... Apa jadi, Kak? Apa jadi, Kak? Tak jadi apa-apa. Orang terkejut je bila-bila meletup. Tak jadi apa-apa. Orang terkejut je bila-bila meletup. Akak, ada ke anak patung yang macam tu? Mestilah ada. Akak, ada ke anak patung yang macam tu? Mestilah ada. Cerita ni pun berdasarkan kisah benar. Korang tahu tak? Cerita ni pun berdasarkan kisah benar. Korang tahu tak? Dulu. Dah terus. Jangan kau nak temberang. Mana ada anak patung hidup? Dulu. Dah terus. Jangan kau nak temberang. Mana ada anak patung hidup? Wah, bijaklah adik-adik akak sekarang. Tak boleh tipu-tipu dah. Wah, bijaklah adik-adik akak sekarang. Tak boleh tipu-tipu dah. Tahu tak apa? Dah mengantuk tu. Pergi masuk tidur. Tahu tak apa? Dah mengantuk tu. Pergi masuk tidur. Baik, Upah. Baik, Upah. Kenapa? Susanti bawa tadi. Dia minta tolong akak jahitkan mata anak patung yang tercabut. Susanti bawa tadi. Dia minta tolong akak jahitkan mata anak patung yang tercabut. Ingatkan anak patung tu jalan ke sini macam Nabila. Ingatkan anak patung tu jalan ke sini macam Nabila.
Itulah terpengaruh sangat dengan cerita-cerita hantu. Nanti jadi penakut. Itulah terpengaruh sangat dengan cerita-cerita hantu. Nanti jadi penakut. Opa, Opa pernah jumpa hantu? Opa pernah jumpa hantu? Tak ada, tak pernah. Dulu-dulu ada hantu ke? Tak ada, tak pernah. Dulu-dulu ada hantu ke? Mana pula kau dengar cerita karut ni? Abang Roy yang cakap. Betul. Dia kata perigi botol tu berhantu.